Toyota Harrier. Sepanjang pengeluaran Toyota Harrier ini terdapat 4 generasi kesemuanya. Namun yang kita nak tengok kali ini adalah daripada generasi kedua Toyota Harrier yang dikenali sebagai XU30 menggunakan enjin 2.4 liter antara enjin yang sama digunakan pada Toyota Camry. Enjin ini boleh dikatakan kurang power pada sebuah SUV yang besar seperti Toyota Camry ini. Agak lemah bila bawa penuh penumpang. Penggunaan bahan api ataupun fuel consumption agak tinggi sedikit bila selalu RPM tinggi. Seperti Toyota Camry juga senang makan minyak hitam bila mileage tinggi. Anggaran kos untuk repair enjin 2.4 liter ini ataupun overhaul enjin ini lebih kurang 3 ke 5 ribu ringgit bergantung pada tempat yang korang buat. Dan satu lagi masalah Toyota Harrier generasi kedua ini adalah bahagian interior yang mudah reput sesetengah bahagian. Kesimpulan yang boleh kita buat mengenai memang nampak mewah serta evergreen tak berbaloi untuk dimiliki.